Actually benda ni dia sama saja ICC dengan ACC ni. Cuma ICC ni okey, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okey, untuk video kali ni Alif nak share perbezaan antara Adaptive Cruise Control dan juga Intelligent Cruise Control. Perbezaan antara ACC dan juga ICC. Apa benda tu ICC? Apa benda tu ACC? ACC tu adalah Adaptive Cruise Control dan juga ICC tu Intelligent Cruise Control. Okey, apa tu Adaptive Cruise Control? Adaptive Cruise Control ni dia ikut jarak kereta depan secara automatik. Fungsi utama dia lah, kalau kita set speed dia contoh 110, so kereta tu dia akan kekal dalam kelajuan 110 tu. Macam tu. Lepas tu, kalau kereta depan slow, ACC ni dia akan brake sendiri untuk jaga jarak dia. Tapi bila kereta depan tu, dia akan pick up speed semula lah. Dia akan jadi 110 balik, yang macam mana yang kita set saat ni tu. Okay, fokus dia untuk maintain jarak dan kelajuan sahaja untuk Adaptive Cruise Control ni. Alright, clear? Okay, function untuk ICC ni dia untuk apa pula? Actually benda ni dia sama saja ICC dengan ACC ni. Cuma ICC ni, contoh kalau kita bawa dalam highway lah, senang kata kita bawa, dia tak ada selekoh-selekoh yang tajam. So bila kita set benda ni, ICC ni, bila kita set ICC ni, bila ada cornering yang sikit-sikit, dia akan kawal dan dia akan maintainkan kereta kita ni duduk dekat tengah-tengah line tu. Tapi kita kena alert lah. Kita janganlah percaya 100%. Kita kena alert. Walaupun dia cakap dia kawal, dia punya ada control, tapi dia ada bagi warning untuk kita hati-hati sebab dia ada risiko dia. Kalau selekoh tajam, memang dia tak boleh. Kalau takat sikit ni tu, dia akan maintain keadaan kereta kita tu duduk dalam tengah-tengah line. Tu function ICC. Dia sama aja actually dengan ACC. Dia untuk kekalkan kelajuan apa semua, tapi untuk ICC ni dia lagi smooth. Lagi smooth daripada ACC ni. Alright, so yang mana yang tak follow Ali lagi, boleh tekan button follow, apa boleh komen, apa nak komen apa, Ali akan share banyak lagi info insya-Allah. Okay, macam biasa nak buat semakan kelayakan, tekan link kat bio. Ali akan isi sampai daripada A sampai Z. Lah Ali duduk dalam X70 tahun 2026. Okay, rebate ada 7,000 lagi dan ada matching program. Kalau hampa nak tahu lebih lanjut, macam biasa, tekan link kat bio. Okay, Assalamualaikum.